Wah, sekarang dekat Kawan Place ada kopok leko. What? 3 pieces RM1 sahaja? Murah betul. Kalau korang nak free, boleh join challenge ni. By the way, di sini kopok leko dihidang panas-panas, didatangkan dengan sos cili dan juga keju. Yang bestnya, rangup di luar, lembut di dalam. Di Kawan Place ni ada banyak sangat pilihan hidangan cita rasa tempatan. Antara favourite saya, cili compan with sweet sauce. Sos dia memang sedap. Ada sambal pedas sikit, cili compan dia lembut, ada tahu dan juga fish ball. Favourite husband, signature meat pie don. Set ini didatangkan dengan miso sup sekali ya. Dagingnya cukup berpisa, memang sedap. Walaupun sama ada sedikit berbeza, ini adalah special meat pie don. Saya juga recommend signature BBQ chicken rice. Perapan ayam BBQ tu memang marvelous guys, serious. Yang orang pula order Omo 8 rice with deep fried chicken chop. Portion agak besar. Tengok yang orang makan pun tahu memang sedap. Mi siam ayam berempah ni agak famous di sini ya. Mi yang mewah dengan pelbagai jenis sayuran. Sedap, especially ayam berempah tu. Datang sini wajib order roti, sama ada croissant dan juga wajib order kaya butter toast dan juga taro butter toast. Memang best kalau datang makan-makan dengan family maupun rakan-rakan. Ada pelbagai menu menarik, cita rasa masyarakat Malaysia. Jom makan-makan di Kawan Place.